Ini dia keadaan rumah lelong untuk penyerahan kunci hari ini. Jom kita tengok bahagian dalam dia. Okey, mari kita unboxing rumah lelong di Damaisari. Tengok rumah lelong, condition dalam cantik lagi. So tak boleh buka lampu, elektrik dah potong lah. Nak kata leaking, wall teruk tak ada wallpaper je. So macam rumah sale lah condition. Okey, ni ruang dining, tangga ni atas. So kitchen pun tengok, kitchen kabinet semua elok lagi. Ada island. Ni ada lagi free gift. Tengok dia punya ni granite semua elok lagi. Hook ni. Elok lagi dah. Tak ada pecah-pecah, nampak kita kabinet elok lagi. So ni bahagian belakang. So belakang pun owner dah buat awning kat atas. Ni buat wet kitchen lah. Yang ni kena repair balik lah. Dah memang nampak teruk. Tapi dalam okey lagi. Tengok bilik gas kat bawah. Okey lagi lah rumah lelong macam ni. Tengok bilik-biliknya besar kat sini. Okey lah, tengok wardrobe semua elok. Ni macam kemas balik je, cantik ni. Bilik air pun elok lagi. Tak nampak leaking kat atas pun.